Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hari right now in the comment section below. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankis. Terima kasih yang dah subscribe channel ni. Terima kasih kepada set kita. Terima kasih juga kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Untuk malam ni nak cerita satu kisah seram asrama yang dikongsikan oleh Akif. Ni bukan nama sebenar dia. Dia kongsi melalui Google Form. Agak rare sikit. Nanti siap awak dengar. And then awak jangan lupa rate bagi rate cerita ni lagu mana sedap kedok di akhir cerita. Okey, tanpa lengah-lengah lagi, marilah kita masuk ke cerita. On count of 3, 2, 1. Cerita ni berlaku agak lama dah, tapi pencerita Akif ni dia tak seoyak exact tahun. Dia kata dekat-dekat tahun 2000 lah. Berlaku semasa dia mula-mula nak masuk sekolah menengah. Akif ni boleh kata pelajar bijak juga, sebabnya dia dapat sekolah di sebuah sekolah SPP, sekolah berasrama penuh di area Patah Timur. Sekolah yang Akif dapat ni adalah sekolah menengah sains. Nini tak boleh nak sebut negeri tu sebab Nini tengok sekolah menengah sains dekat negeri tu agak limited edition sangat. Kalau sebut tu takutnya orang boleh teka lalu. Cerita ni agak core lah sikit, jadi Nini tak say orang agak. Akif ni mula-mula dia nak pergi dekat sekolah ni, of course lah, SPP, sekolah berasrama penuh, diwajibkan semua pelajar untuk duduk asrama. Jadi pagi tu 3 Januari, ayah dia ni bawa lah Akif ni pergi ke sekolah tu. Perjalanan daripada rumah dia ke sekolah tu adalah lebih kurang 5 jam. Sepanjang perjalanan ni, Akif ni perasaan dia agak excited lah boleh masuk sekolah asrama penuh. Sekolah akademik berprestasi tinggi dia. Lebih kurang gitulah sekolah kluster, sekolah bestari, sekolah jenis-jenis high end punya budak memang bijak-bijak. Dia excited, tapi at the same time dia membawa rasa yang agak tidak sedap. Dia tak tahu apa, tapi dia mikir mungkinlah disebabkan nak kena berpisah dengan mak ayah korang ko. Wallahu alam. Tapi still lagi ada rasa excited untuk masuk sekolah tu. Setelah melalui perjalanan yang agak panjang, lepas tu sapalah Akif dengan ayah dia ni dekat sekolah tu dia. Mula-mula masuk sekolah tu gak masuk je pagar tu. Wow, comel juga sekolah ni. Bersih, kemah. Nak kata baru tu tidak baru mana, tapi comel lah. Of course lah, SBP mestilah dijaga Bila masuk je kawasan tu, dengan tengok keadaan tu, Akif ni tertarik dengan satu pemandangan yang agak pelik sikit. 2 blok asrama lelaki. Blok tu sangatlah kontra. Sebabnya satu blok ni comel. Warna biru muda. Bangunan macam bangunan baru lah. Cat comel. Balkoni molek. Dengan nelok besi. Comel lah comel. Dan berhadapan dia tu ada satu blok asrama lelaki juga, tapi blok tu agak usang. Warna blok tu warna dah lah kelabu pudar-pudar gitu. Lepas tu dinding pula macam ada topok-topok, tak bersih lah, ada topok-topok hitam macam kulak gitu tapi tidaklah obvious sangat. Cuma nampak lah keadaan blok tu tak baru, tidak direnovate. Jadi nampak blok tu blok lama. Dengan Nela
jenis-jenis neko patu kayu-kayu gitu. Bumbung tak ada oyak lah. Daripada view bawah pun nampak banyak karak-karak gitu. Alik atas tu tak tahulah setara mana ya. Blok hok Tok Comel tu adalah blok C. Nak dijadikan ceritanya Akif ni ditempatkan di blok C tu. Lepas tu dia siapa tu, dia orang pun daftar lah. Sudah daftar ke apa, ayah Akif ni pun tolonglah dia akak-akak bagi untuk naik ke tingkat 2. Hok ganah laginya. Dalam cerita ni Akif hoyak deh. Tangga blok tu hok nak naik ke dom Akif tu deh. Tangga dia tangga kayu. Oh ni tak boleh nak imagine blok tu blok lagu mana. Blok bertingkat tapi bertangga kayu. Jadi bila ayah Akif ni naik, pijak tangga tu bunyi kerak bunyi tangga nak pergi ke tingkat 2 ni, nak pergi dekat dom Akif ni. Dekat dinding hok set yo lalu tu tak ada oyak lah. Cemar tu gak ada siapa bekas-bekas cocok tangi warna hitam, warna-warna lumpur gitu. Tak tahulah buat apa cemar gitu mo. Tapi memang blok tu sebab blok lama ke, jadi what to expect lagu tu je lah. Bau hapuk, bau hacing mari mana tak tahulah. Bila-bila duk akak bagi tu gak ayah Akif ni pun tanya lah, Akif, awak okey ke Akif? Okey saya. Akif ni benarnya tak tahu nak respon kan, tak ada excited dia. Dia bila dapat dengan blok lagu ni gak redo je lah, senyum je lah dok. Cuma gak berasa dalam hati dia ni rasa koh tak sedap, koh lain macam dah berasa ni. Vibe dekat kawasan tu rasa macam tak ngam, tak matching dengan dia. Pendek kau ceritanya, sudah akak bagi, sudah settle semua ni, Akif pun turun pergi tempat kereta ayah dia. And then dia pun bersalam-salaman lah ayah nak kelik ni. Kelik tu gak sudah Akif pun naik lah masuk ke dalam dom untuk kemah bagi. Dekat dalam dom ni, dia pun berkenalan lah dengan dom mate dia. Dom dia ni ada 20 katil single bersusun derek gitu, 20 putih. Lepas tu kak dia dalam keadaan duduk nyepet tu, of course lah berkenalan lah. Bukan semua budak baru masa tu, ada je budak-budak lama dah dalam dom tu. Antara saing-saing yang dia berkenalan dalam dom tu adalah seorang ni nama Farid. Farid ni budak KL, kecik banyak sikit lah, mesra, friendly. Lepas tu ada tu nama Syahril. Syahril ni daripada Terengganu. Tuai dia agak lembut sikit tapi baik je. Lepas tu ada lah juga Hafizuddin. Hafizuddin ni jenis budak dia tinggi-tinggi, budak daripada KL juga, tapi jenis nyenyak sikit, tak kecik banyak, tapi senyum je semua. Malam pertama tu ramah jugalah dalam dom ni budak baru deh. Riuh rendah lah, duduk nyepel belakangnya gitu gini, gedung-gedung bunyi kat loker ni. Punyalah sibuk dengan galak gitu-gitu, tiba-tiba bunyi suara warden mari jekoh. Warden suruh tidur lah pukul 11 ni, kena tidur lah belakang. Lepas tu tutup lampu, tidur lah belakangnya. Macam biasa mestilah ada hok tak boleh nak tidur first night ke, baru beralih tempat, baru nak menyesuaikan diri. Dan orang tu salah seorangnya adalah Akif lah. Memang dia nak terlalak, memang tak negara lah masa tu. Dalam keadaan tak negara tu, dia pun layar-layar je lah. Tidur, nak ngatuk tak ngatuk mana dia. Tapi dia punya suasana tu berasalah angin malam masuk melalui celahan tingkap, ada rosok-rosok tu, neko rosok tu, berasa angin masuk sejuk gitu. Tapi keadaan malam tu sangatlah sunyi. Mungkin keadaan asrama tu lagu tu Akif tak boleh nak expect apa-apa sebabnya tu first night dia deh. Dalam keadaan gitu tiba-tiba dia bunyi ketukan. Bunyi ketukan tu slow je. Dia tak tahu bunyi gapo, tapi dia bangun sikit. Tengoklah kita, cuba mencari punca bunyi ketukan tu kan, tapi tak tahu main mana. Mungkin tikus kot. Dia kecek suara dia lah, pujuk hati dia. Tapi dengan tiba-tiba mari bau busuk. Bau macam bangkai yang sangat busuk. Bukan relax dok bau tu, siapa kau kira sak masuk dalam hidung dia tu, suruh lawyer nak mutah. Dia mai pasal airline, terus baring tu, eratkan selimut tutup muka lalu. Duk selubung dengan kain selimut tu kabar-kabar jenera, tak tahu paham mana jenera dia nya. Dalam masa yang sama,
tiba-tiba dia bermimpi. Dalam mimpi Akif tu dia mimpi dia duduk dalam dom dia. Kemudian dia tubik daripada dom dia tu, dia pergi jalan dekat koridor Blok C ni. Duduk jalan-jalan dia, kawasan koridor tu vibe memang macam betul-betul dia punya blok lah. Ni blok lama gitu. Lapu pula duk kelip-kelip macam nyalo tak nyalo je. Dalam dia tengah jalan-jalan sore tu daripada hujung ni, daripada tempat dia duduk ni, dia nampak di hujung sana ada seorang pelajar. Pelajar tu dia pakai baju sekolah, cukup lengkap seragam sekolah. Dia duduk tegak Pelajar tu duduk dalam gelap. Hanya nampak tu ada orang je dan pakai baju sekolah. Tapi muka tak nampak sebab memang keadaan gelap tu. Bila aku duduk perhati gitu dia nampak dia terlalu panggil. Dia panggil lah. Siapa tu Siapa. Tapi tak jawab. Dia akak tangan. Pelajar tu akak tangan gitu. Dia tunjuk ke arah bilik mandi hujung Blok C tu. Bila dia nampak pelajar tu tunjuk gitu tak ada yang nak gerak, dia pun terjaga. Kejut daripada tidur dia. Masa ni memang laju dah jatuh. Memang rasa peluh berkeringat dah. Dia tengok je, rupa-rupanya bau pukul 3 pagi masa tu. Masa dia sedar tu, bau busuk hok dia bau sebelum dia nerah tak ada tu still lagi ada. Masih lagi menusuk hidung, memang nak mutuh bau. Tapi nak tak nak Akif memang kena hadap lah. Dia cuba untuk tidur balik. Dia memang selubung ke diri dia dengan selimut tu. Nasib baiklah tak panas mana dekat dalam dom tu. Walaupun dalam selimut tu tidurlah peluh-pelah. Nerahlah dia malam tu sambung tidur. Esok pagi tu bangunlah macam biasa. Bangun maya subuh ke apa. Pendek-pendek kau cerita sudah mandi gitu gini. Dia pun bual lah dengan Farid Dia tanyalah Farid pasal bau busuk semalam tu. Sebab kata bau tu sangat-sangat lama dah. Bau busuk kuat doh pula tu. Mengganggu ketenteraman Bila dah dia tanya si Farid ni lagu mana Farid pun ayat lagu ni. Mu baru masuk Aku pun dulu supo dengan mu Budak-budak baru mesti kena. Kena ke apa? Agi ni pelik Kena ke apa bau busuk gitu Farid pun dia macam ubah position dia. Lepas tu dia tunduk sikit. Dia kecek tu agak slow sikit daripada tadi. Blok C ni dulu ada budak dia mati dalam bilik mandi. Lama dah. Orang kata dia bunuh diri. Tapi ada juga orang kata dia jatuh masa tengah-tengah malam gitu. Lepas pada tu boleh kata bau seumur lah. Busuk tu. Bau busuk tu mari seumur. Tak kira bilik mana-mana. Kadang-kadang ada hok nampak dia. Yo, kamu ni nak nakut kat aku Farid tak jawab gapo bila Akif ayat gitu. Tapi senyum Farid tu tak senang untuk Akif. Dia tak rasa macam senyum si Farid balah tu menenangkan, memberi jawapan yang boleh relax. Dia rasa lain macam. Cepat kau cerita, masuklah malam kedua. Masa ni, Akif ni standby untuk tidur lah. Tapi malam kedua ni, gangguan jadi lebih jelas. Malam tu, keadaan lapu dalam dom dia orang ni macam duk kelip-kelip dia. Kelip-kelip dengan angin kuat Tiba-tiba, lapu tu, blackout. Blackout sama sedang molek dengan angin hok bertiup derah tu. Menyebabkan Nelo bang. Angin tu tembon Nelo sampai bunyi derah gitu mo. Dah bunyi gitu, of course lah semua pelajar terkejut lah. Walaupun dalam keadaan terkejut gitu, keadaan senyap je. Tak geger pun. Dalam gelap tu dia orang dengar suara orang mengerang. Suara macam orang dalam keadaan kesakitan. Dan suara tu mari daripada arah bilik air dekat hujung Blok C. Disebabkan dalam dom dia tu ramai lagi orang tak tidur, tapi masing-masing tidurlah kalut panik kau gapo Jadi Akif ni dia rasa berani sikit. Dia pun bangunlah daripada tempat katil dia tu. Dia beranikan diri untuk pergi dekat bilik mandi hujung blok tu. Sampai dekat pintu bilik mandi tu tiba-tiba dia bau busuk hok dia bau semalam tu. Memang bau dengan
lagi power lah. Betul-betul daripada bilik air tu Bau ibaratnya seperti bau seekor bangkai tikus hok sebesar kucing. Nak royaknya dia punya power sangat bau busuk tu. Dia umpama ke tikus hok kecil tu busuk bangah tu. Ni hok besar kucing besar gitu. Bau ya Allah ya Tuhan, aku memang mutuh. Tapi disebabkan curiosity dia tu, dia pun buka lah pintu. Tolak lah pintu bilik air tu. Dia tengok tak ada siapa-siapa. Dalam bilik air tu ada satu cermin besar duduk tengah-tengah gitu deh. Akif nampak cermin tu dia retak tengah-tengah, ibarat pecah Dan di tengah-tengah retakan tu ada satu tapak tangan berwarna hitam, ibarat macam tapak tangan tu kesel terbakar. Bila Akif tengok gitu dia tak kecek banyak dah lah. Tak ada rasa nak pergi nengok dekat lagi dah, pakak caw terus masuk balik ke dom dia. Sejak daripada malam tu dia rasa vibe ni lain macam dah. Tengah hari macam biasa, duduk dekat sekolah, dekat asrama, rasa macam biasa kehidupan harian di asrama. Kemudian lepas pada maya ngorek gi prek ke apa relax lagi, bising-bising ke apa semua. Bunyi warden marah suruh tidur Tapi masuk je midnight, rasa dia vibe dia seram semacam. Masuklah malam ketiga Akif ni duduk dekat asrama tu. Malam ni sekali lagi si Akif ni tak boleh nak tidur lena. Stay lagi berbau busuk hok dia hidu 2 malam yang lepas. Boleh kata tiap malam lah dia bau benda-benda ni ke. Tapi malam ni package bukan setakat bau je. Dia mari dengar bunyi orang duduk seret selipar dekat koridor. Bunyi orang jalan tapi dalam keadaan Serik. Dia heret selipar tu, dia tak jalan molek. Akif pun bangunlah daripada tempat tidur dia slow. Lepas tu, dia pun gitar melalui nelo hok nampak koridor luar dia. Dia gitarlah, tak nampak ke apa. Tapi bunyi tu jelas. Dan bunyi tu makin dekat dengan dom dia. Dia pun cepat-cepat baring balik, eretkan selimut, tutup muka. Bunyi tu bergerak daripada jauh bunyi, kohor dekat, and then stop betul-betul depan pintu bilik dom Akif. Masa ni dia kata nak pecah rasa jatuh ni Di saat bunyi tu berhenti dan senyap, Akif ni peluh dah. Kemudian bunyi ketukar dekat pintu bilik dom Akif. Akif ni pun tak ada arah dah. Tutup lengo rapat-rapat nasib baiklah. Walaupun dia tutup lengo tu, berjaya lah taktik dia. Sebabnya dia tak dengar dah. Dia tak dengar dah bunyi orang ketuk tu, dan of course lah tak bunyi dah orang jalan tu. Dan nasib baik juga dia boleh nerak selepas tu. Esoknya bangun macam biasa, meneruskan hidup dekat asrama. Kemudian sapalah part dia orang ni pergi makan. Masa dekat duduk sarapan pagi tu, Farid ni pun kecek lah dengan si Akif ni. Mu ada dengar suara dok mal Akif. Suara ke apa? Aku dengar macam ada orang panggil nama aku semalam. 3 kali dia panggil. Farid ni, dia kecek tu dia ibarat macam tak sewi orang lain dengar. Akif pula dengar Farid oyak gitu, macam berhenti darah. Percaya tak benda-benda gini? Farid tanya ke Akif. Akif pun jawab aku tak tahu. Tapi kalau betul pun, apa you kucak kita? Mungkin sebab kita hok duduk bilik dia dulu. Masuklah malam keempat. Masa malam keempat ni berlaku sesuatu yang lebih menakutkan. Malam tu, masa waktu prep ada seorang junior ni, dia histeria. Dia baru tingkat tingkat 1. Nama dia Hakim. Hakim ni masa ni dia memang tak khabar apa dah. Masa tu dia orang ni duduk prep dekat dewan ramai-ramai kan. Hakim ni dia tiba-tiba nepik suara dia pula garau gila. Garau macam lelaki dewasa. Sedangkan masa tu kalau kira asalnya dia tak pecah suara lagi. Suara budak-budak lagi. Masa dia duduk melaung nepik tu kan, mata dia merah. Badan dia tak hoyak, memang getar.
tak boleh nak kawal gitu keadaan dalam tu agak kalut lah. Budak-budak ni agak panik. Budak-budak Tino duduk dekat asrama sebelah tu pun teriuk dengar keadaan hakim hok sangat-sangat kuat nepik ni. Takut dah lah demo-demo tu. Ustaz dengan warden adalah mari cepat-cepat tu baca doa, cuba rawat si hakim ni deh. Masa ni demo ni boleh dengar gapo hakim nepik. Dia marah. Bapa saya mengucap tempat dia. Masa hakim ayat gitu, memang keadaan semua lagi panik. Tapi pendek kau ceritanya, selesailah warden dengan ustaz ni berobat si hakim ni deh. Sudah keadaan reda ni, warden pun bagi amaran yang sangat kerah. Siapa-siapa dalam asrama ni jangan pergi dekat bilik mandi hujung blok. Jangan sesekali dekat kalau tak ada urusan. Bagi Akif, bila dia dengar warning daripada warden gitu, and dia memang rasa ngesuh lah. Ada something yang tak kena dekat bilik air tu. Beberapa hari selepas kejadian histeria tu, adalah satu masa ni, budak dom Akif ni jumpa benda. Nama dia Syahrir, budak daripada Terengganu tu Syahrir ni, pagi tu tiba-tiba dia mari dekat Akif, dia pun tunjuklah satu buku. Akif, aku jumpa kau ni belakang almari ni. Sambil tu Syahrir pun tunjuklah buku tu adalah buku nota. Buku nota yang sangat lusuh dah, buruk dah. Kulit tu macam nak repuk dah. Akif pun buka. Buka tu, di selepas pada cover tu ada nama Hafiz. Hafiz ni adalah nama budak orang duduk kecek-kecek pernah mati dekat asrama dia orang ni. Akif ni pun belik lah buku tu, tengok satu persatu. Boleh kata bukan semua jugalah random gitu deh. Buku-buku tu macam biasa. Buku tu macam diary, menulis pasal aktiviti harian, rutin ke apa semua ni. Dan Hafiz ni dia banyaklah cerita pasal sains-sains, pasal sekolah, pasal kerja, pasal cikgu. Ginilah diary seorang pelajar. Tapi ada benda yang tidak menyenangkan dalam tu, iaitu pasal gapo si Hafiz ni, owner buku ni, cerita benda dia napuk. Dan benda tu menjadi tanya-tanya untuk dia, sebab dia seumur napuk benda tu dekat bilik mandi di hujung blok C. Catatan terakhir si Hafiz dekat diary dia ni berhenti secara tiba-tiba, yang mana Akif bila baca ayat dia ngelah ni meremang sangat. Tertulis dekat halaman tu, kalau aku tak sempat keluar, jangan biar dia lepas dari sini. Sejak daripada dia orang ni jumpa diary tu gangguan dekat dom dia orang ni makin teruk. Pintu bilik dom dia orang ni semua buka diri, tutup sendiri, tanpa ada angin, tanpa orang lalu. Memang buka tutupnya sendiri. Banyak kali dah, siapa ko hampir semua orang dalam dom tu boleh jadi saksi. Bau bangkai tanpa sebab tiba-tiba datang tu memang regularly. Tiap-tiap malam bau. Farid pun ada cerita dia pernah ternampak satu bayang hitam melintas depan nelo dom set dia ni. Masa tu semua orang duduk dalam dom. Dan hok paling seram adalah ada satu malam Jumaat tu, semua orang tidur masa ni. Akif pun dalam keadaan lena tak lena gitu tiba-tiba bunyi Akif. Sejelasnya bunyi orang bisik tepi telinga dia. Dan sangat dekat. And dia pun terus terlompat daripada katil, bangun duduk cacer daripada tepi katil dia tu. Dia tengok sekeliling dia, semua orang tidur. Dia pun cepat-cepatlah tidur balik, baring balik dekat katil dia. Sejak daripada gangguan bunyi bisikan tu malam-malam dia memang tak pernah lena dah. Boleh kata tiap-tiap malam dia mimpi pelik-pelik. Antara mimpi kerap Akif ni mimpi adalah mimpi dia ni jalan dekat koridor blok C. Dalam keadaan lapu koridor tu berkelip-kelip, bau busuk menerpa ke hidung amat meloya Dan daripada jauh dia boleh tengok ada bayi seorang pelajar. Dan budak tu duduk dalam keadaan mencangkung, rambut panjang dan dalam keadaan macam teresak-esak. Macam gitu. Bahu dia ni geruk-geruk gitu.
Setiap kali si Akif ni cuba dekat, budak tu akhir tengok ke Akif ni perlahan-lahan. Sebab Akif ke dalam keadaan berdiri dan dia duduk dalam keadaan duduk mencangkung. Dia akhir dongok kepala dia. Muka dia kosong. Tak ada muka, tak ada mulut, tak ada mata. And of course setiap kali nampak muka tu, walaupun berkali-kali dah dalam mimpi yang sama, Akif ni akhir bangun dengan peluh kepala. Jatuh ni ibarat nak tubik dah daripada dada. Manakala dengan si Farid ni pula, selepas jumpa dengan diary si Hafiz ni kan, Farid ni dia macam obses sangat. Dia macam nak tahu apa sebenarnya berlaku kepada Hafiz ni. Kita kena tahu sebab apa dia mati. Bila-bila duduk belek lah diary tu. Masa ni Akif dengan Syahri ada sekali lah. Syahri pun macam marah lah, naik angin sikit ke Farid ni. Mu ni gila ke? Ke wadah marah dah hari tu. Mu tak tengok ke, tak ingat ke si Hakim tu kena histeria gitu. Lagi kita biar, lagi kuat benda ni duk kucang kita ni. Aku nak tahu juga apa Hafiz ni dia tulis jangan biar benda ni lepas dari sini ni. Aku nak faham apa dia tulis gini. Akif masa ni dia je. Dalam hati dia rasa macam takut lah juga dengan keadaan ni dia. Tapi at the same time rasa ingin tahu pun ada juga. Kerana ni gangguan ni jadi kohok agresif lately. Ada satu malam tu, lepas pada dia orang sudah prep and then dia orang pun naik dekat dom Lepas tu Farid ni dia ajak Akif pergi dekat bilik mandi hujung blok tu. Tepat larangnya tu. Kita tengok kejap je. Kalau tak ada gapo-gapo kita belah lah. Akif ni berhati nak pergi tapi dia ikut je. Dia orang pun jalan lah. Jalan dekat koridor tu. Sunyi sangat tapi bunyi lah. Bunyi cengkerik, bunyi kipas dalam dom dia orang tu, bunyi kipas berdecik gitu. Siapa je dekat bilik mandi hujung blok tu kan, bau busuk tu tiba-tiba menerpa. Kali ni lagi teruk bau dia. Teruk tak teruk, sedutan pertama tu bau yang meloya ke tekuk nak muntah terus. Masa ni bila dah sapa tu, Farid pun tolaklah pintu tu. Bunyi ensel pintu. Buka pintu lama ke dalam bilik mandi tu ada satu cermin hok besar ke. Hari tu ke si Akif ni tengok cermin tu retak dan ada tapak tangan. Tapi kali ni retak dia hok tengah-tengah tu, saiz keretakan tu ibarat masif, lagi besar. Seperti macam ada sesuatu hok hentak cermin tu daripada dalam, bukan daripada luar. Masa ni Farid ni dia bawa lapu suluh. Dia pun suluh. And then dia pun ayat ke Akif. Akif, mu tengok ni. Akif ni pun tengok lah tempat hok Farid suluh tu ke. Ada tulisan hok ditulis seperti menggunakan dengan darah. Lepaskan aku. Akif bila baca tulisan tu, jatuh dia ni ibarat jatuh belebok bawah tak ada dah. Dia orang ni pun cepat-cepat patah balik ke dom. Lepas je dia orang sapa dekat dom Farid terus kokse dah. Dia ibarat demam on the spot, demam panas. Siapa ko badan dia menggigil. Ketar siapa ko semua orang boleh tengok keadaan Farid tu ke. Mata dia ni tak lekang daripada tengok ke arah Nelo. Farid, mu tengok gapo tu? Weh, mu okey ni weh. Farid, mu tengok gapo tu? Weh, tengok sini. Gapo hok Farid duk ulai-ulai dekat mulut dia hanya satu ayat. Dia nak tubik. Dia nak tubik. Dia nak tubik. Bila-bila duk ayat gitu, mata dia memang tak kelihatan. Memang tengok kat Nelo je. Masa ni sain dia orang ni Syahri ni panik lah tengok ke adik Farid tu. Macam sedar tak sedar gitu dengan badan menggigil gapo. Jadi gak Syahri ni cepat-cepat turun pergi panggil warden. Warden pun dengar ke adik gitu. Teruslah telefon ke ustaz suruh mari dia. Ustaz pun marilah duduk baca-baca dekat Farid. Tenang ke Farid ke apa semua lah. Ingat kau habis dah malam tu. Masuklah tidur belakang. Semua tidur lah. Warden ustaz ke apa kelik belakang dia. Tapi malam tu lagi berat si Farid ni. Tengah tidur-tidur belakang dia, tiba-tiba si Farid ni bangun. Dia punya bangun tu, dia jalan. Tak nampak macam dia jalan. Tapi nampak macam dia tu ditarik ke arah bilik mandi hujung blok.
Nasib baiklah set ni bertindak pantas. 5 orang huk duduk pergi si Farid ni daripada pergi sana. Dia orang ni kata Farid punya kuat luar biasa. Farid punya gelepar tu set ni leluh. 5 orang pergi tu rasa tak urut lagi. Bukan setakat dia gelepar-gelepar tau duk. Dia nepik. Bukan aku. Dia hok dalam cermin tu. Dia nak aku kati dia. Selepas daripada kejadian Farid tu, habis sekolah geger lah. Semua duk kecek pasal si Hafiz ni. Cerita lama ni, Hafiz ni mati buat apa. Dia orang ni kata terjadinya sumpahan dah dekat blok C disebabkan kejadian Hafiz ni lah. Ada orang kata Hafiz ni mati sebab kena rasuk. Ada juga orang kata ni Hafiz ni mati sebab ia kena tolak ke senior. Tapi senior tu tak sengaja je duduk gura-gura, tolak jatuh, mati. Dan hok menjadikan ruh dia tak tenangnya, orang duduk kata dia ni bunuh diri. Tapi dari segala spekulasi yang dibuat orang-orang ada sebenda hok menyebabkan dia orang ni keliru. Hok mana hok baca diary Hafiz ni keliru dengan gapo-gapo hok Hafiz tulis, nak relate dengan gapo orang kecek tu jadi pelik. Pada page terakhir tu ada ayat tadi tu hok pasal jangan biar dia lepas dari sini tu Di samping ayat tu ada juga ayat sama yang ditulis berulang kali. Jangan percaya sesiapa, dia ada dalam kalangan kita. Benda tu banyak ditulis dekat page yang sama, iaitu page Ngelah. Malam seterusnya keadaan lagi jadi menakutkan. Masa ni yang Akif ni dia tengah cuba tidur. Lama dah dia duduk dekat dom ni tapi tak ada malam hok dia boleh tidur dengan Lena. Seperti juga malam ni. Di tengah-tengah cuba tidur tu tiba-tiba dia bunyi orang ketuk pula. Kali ni bukan dekat Nelo, bukan dekat pintu, tapi bunyi tu datang dari dalam almari. Disebabkan terlalu kerap sangat kena kucar ni, dia tak boleh nak let go dengan gitu dah. Bila dia dengar bunyi ketukan daripada almari, dia pun bangun. Bangun masa ni dia shaking, dia takut sangat. Tapi dia gagah ke juga diri untuk pergi buka almari tu. Sejurus dia buka almari, bunyi tadi berhenti. Dan dia tengok tak ada gapo-gapo pun dalam almari tu. Tapi dekat dinding belah dalam almari tu terdapat satu bekas tangi, ibarat baru lepas tekap pak gitu. Warna hitam. Tengah dia duduk perhati kau tapak tangi dekat dinding almari tu. Akif, lepaskan aku. Dia bunyi betul-betul orang bisik benda tu dekat telinga dia. Bang! Tutup almari, unggah, lopak duduk atas katil, eret selimut tidur. Sejak daripada malam dia dengar orang minta untuk dilepas tu dia jadi huru-hara dekat sekolah. Dia cuba fokus dengan sekolah, dengan kelas tapi kepala dia penuh dengan macam-macam persoalan, especially soalan berlega-lega semua. Yang mikir siapa tak tubik ni adalah gapo dia maksud Hafiz bila dia tulis dekat diary dia jangan percaya siapa-siapa, dan juga jangan biar dia lepas. Benda tu, dua perkara tu ada di catatan terakhir Hafiz ni buat ke hidup Akif ni tak tenang. Manakala dengan keadaan Farid pula, Farid ni makin lama makin pelik. Dia dalam keadaan demam lagi tau dok. Kadang-kadang Akif nampak si Farid ni duk kecek sore-sore. Lepas tu buku-buku nulis. Diary Hafiz tu lah. Tulis. Tak tahu dia tulis gapo. Bila dia tanya, si Farid ni jawab lah, benda tu suruh aku. Jadi nampak pelik sangat Farid ni. Bukan supurnya dia dulu. Jauh kau duduk nulis dalam buku Hafiz tu macam seolah-olah sedang menyambung catatan Hafiz pula. Pada malam tu, warden ni buat satu perjumpaan tergepar untuk blok C. Kali ni warden habis dah kerah dia punya warning. Mulai malam ni, siapa-siapa pun tidak dibenarkan untuk pergi ke bilik mandi hujung blok. Siapa yang melanggar perintah ini, pihak sekolah akan pindahkan kamu keluar daripada asrama dengan segera. Faham?
Masa ni bunyi ramai pelajar menarik nafas lega. Sebab dia orang ni sebenarnya takut dah. Tak boleh nak lari dah. Siapa hok duduk gi, dia orang tahu sebenarnya. Tapi tak boleh nak lari sebab setakat tu je ke. Tapi dah warden bagi amaran keras ni, jadi dia orang agak lega lah. Tak ada lah nak tak dengar katanya. Tapi Akif perasan sepanjang daripada warden duk kecek tu ke, dia perhati Farid ni duk tengok je dia. Dan pandangan Farid tu kosong je. Kelih je ke Akif. Selepas daripada perjumpaan tergempar tu, semua murid-murid masuklah ke asrama. Masuk ke dorm masing-masing, tidur lah. Malam tu Akif ni dia cuba untuk tidur awal. Tidurlah dianya. Tapi malangnya terjaga. Tengok-tengok pukul 2 pagi. Masa dia terjaga tu, suasana dalam dorm tu agak sunyi. Tapi tiba-tiba dia terdengar bunyi sesuatu daripada luar Nelo. Dia bunyi macam orang tengah nyanyi. Suara tu slow je, tapi suara tu seruk-seruk gitu. Nyanyi dalam keadaan seruk, slow dan melodi dia sedih. Akif ni pun dah bunyi tu, dia bangunlah. Gila hita dekat Nelo. Nelo bukan koridor ni. Nelo alik belakang blok dia. Dekat belakang blok dia orang ni adalah pokok besar. Dekat bawah pokok besar tu, dia ternampak ada seseorang tengah berdiri dekat situ. Dan orang tu dia tengah ngadak ke arah bangunan. Akif pun perhati dia nampak figure tu. Dia pakai baju sekolah, baju seragam sekolah lengkap. Tapi rambut dia menutupi muka. Lepas tu Akif perhati tu. Lepas tu cubalah kelik-kelik, kenyik-kenyik mata. Nak perhati ke sebab jauh kan. Selepas beberapa kali Akif cuba shooting tu, tiba-tiba lenyap gitu je. Keesokan paginya, tiba-tiba Syahrir ni mari dekat Akif. Dia pun mari tunjuk ke Akif satu keping gambar. Akif, aku jumpa benda ni pula. Ni aku jumpa bawah katil Farid. Gambar tu gambar lama. Kuning dah gambar tu, nak lusuh ke. Dalam gambar tu kelihatan beberapa ada orang pelajar yang berdiri dekat depan blok C. Di belakang dia orang ni boleh tengok lah blok C tu. Dan dia orang nampak. Bila Akif perhati dalam tu ke, bersama Syahrir ni duk tengok-tengok ni, dekat belakang orang yang duk jujuk depan blok C tu, nampaklah Nelo tingkat 2. Di mana dom dia orang ni. Dekat Nelo tingkat 2 tu ada satu figure bayang warna hitam yang sangat jelas nampak dalam gambar tu. Bayang tu lebih tinggi daripada saiz pelajar-pelajar yang ada dekat asrama. Bila dia orang pusing gambar tu, tengok dekat belakang tu ada tarikh tahun 1997. Lepas tu Syahrir pun bisik dekat Akif. Ni tahun budak Hafiz tu mati. Aduh lah. Selepas daripada Akif dengan Syahrir ni duduk perhati gambar tu, dia orang pun cubalah ambil diary Hafiz tu ke. Dia duduk tengok-tengok deh. Oh alah, lagi mampus dah. Selepas daripada Akif dengan Syahrir duduk perhati gambar tu ke, dia orang pun decide untuk belek pula diary Hafiz tu. Dia orang pun pergi cari-cari tu, adalah nampak diary Hafiz tu deh. Dia pun buka. Dekat muka surat hampir-hampir terakhir, bukan last sekali, tapi beberapa muka surat tu dia orang pun terjumpa lah satu muka surat ni. Tulisan Hafiz ni semakin cala bala. Macam tulis kaut-kaut gitu. Tapi adalah boleh dibaca lah tulisan tu. Macam dalam keadaan Hafiz ni ketakutan gitu. Dan Hafiz ni dia tulis dengan huruf yang besar penuh semua muka surat. Gapo dia tulis adalah, bukan aku yang mati dulu. Dia yang suruh aku. Dia nak badan baru. Masa dia orang tengok ni tulisan ni, muka surat ni, Akif dengan Syahrir ni bari kelih. Dua-dua takut. Memang kaku, tak ada arah, menggigil juga apa dia orang ni baca benda ni. Kemudiannya malam tu terjadinya gangguan hok paling teruk sepanjang Akif duduk dekat dom tu. Tengah semua orang tidur, tiba-tiba bunyi Farid nepik. Tengok-tengok dia duduk atas katil, dia duduk cacer. Kemudian dia duduk tunjuk ke arah Nelo.
And dia nepek. Dia duduk luar. Dia nak masuk. Jangan beri dia masuk. Keadaan Farid tu, dia macam dalam keadaan ketakutan. Sebabnya, mata dia terbeliak sambil tangan dia tu duk tunjuk ke arah luar Nelo. Bila dah jadi gitu, budak-budak dalam dom ni kabar lah berlaku. Dan ada setengah daripada set-set dalam dom ni memang lari tubik keluar daripada dom dah. Akif ni bila dia dengar Farid oyak gitu ke, dia bangun, dia pun perhatilah. Dekat Nelo, tepat Farid ni tunjuk. Untuk beberapa saat, jantung si Akif ni berhenti. Sebab apa si awak? Dia memang nampak something dekat luar Nelo. Ada muka pucat, mata dia hitam pekat, and muka dia tu melekat di cermin Nelo. Lagi menakutkan, sengih dia tu panjang sampai ke pipi. Disebabkan dalam keadaan gitu, nak tak nak memang ustaz kena mari. Warden pun telefonlah ke ustaz. Mari ustaz jalan ke Rukiah lah. Malam tu, Rukiah berlalu dengan sangat geger jugalah. Si Farid ni duduk nepik dok. Ada 4-5 orang juga kena pergi, kena tehel Farid ni. Sebab dia gelepar, dia tak khabar sangat dok. Di samping tu ke, Farid ni duduk nepik benda hok lebih kurang sama je. Dia duduk oyak. Benda tu tak boleh tubik. Jangan lepas dia. Dia duduk uleh-uleh benda tu lah. Lepas tu ustaz ni teruskanlah baca ayat Rukiah ni. Sehinggalah Farid ni rebuh pesel. Tapi ke, sebelum dia rebuh tu, dia bisik dekat Akif. Akif, dia nak kau ganti dia. Lepas tu Farid pun pesel lalu. Sejak daripada malam tu, Akif ni sedar. Baru dia perasan segala gangguan ni makin lama makin menuju ke arah dia. Bila dia buka balik si diary Hafiz ni ke, dia belik-belik siapalah ngelas sekali tu. Dia tak perasan ada semua surat dia tertinggal. Tahu dok gapo hok tulis. Ngelas sekali punya page tu. Nama dia sendiri, Akif. Selepas pada Akif nampak nama dia dalam diary Hafiz tu, dia jadi terfikir-fikir. Dan setiap kali dia dengar, setiap kali dia teringat benda tu, nama dia tu, memang dia kenal lah, memang akhir dalam keadaan takut. Dia jadi mikir, apa nama dia? Siapa hok tulis tu? Adakah tu Hafiz sendiri hok tulis? Ataupun sambungan catatan daripada Farid tu? Farid hok duduk nulis tanya dia tak khabar tu ke? Dia pun tak tahu. Lepas tu, dia pun ambil keputusan untuk pergi jumpa lah seorang ustaz ni. Ustaz ni antara ustaz hok lama dah mengajar situ lah. Kira tahulah cerita-cerita lamanya. Dan ustaz ni jugalah hok kebanyakannya kalau ada rasukan ke gapo, budak-budak ni panggil ustaz ni. Akif ni dia pergi jumpa ustaz ni. Lepas tu dia cerita lah gapo hok terjadi ke dia gitu gini. Lepas tu dia pun royak juga. Bapa ada nama dia dalam tu. And banyaklah persoalan-persoalan duduk dia duduk mikir selama ni dia cubalah tanya ustaz tu, mana tahu ustaz tu boleh cerita lagi detail ke. Ustaz ni pun bukalah cerita. Masa dulu budak hok mati tu ke, bukan Hafiz sore je. Ada sore lagi. Tapi mayat dia tak rajin orang jumpa, tak tahu duk mana. Orang ingat dia lari daripada sekolah. Tapi saya ada dengar juga daripada pelajar-pelajar lama, demo tu kata malam sebelum Hafiz ni mati, ada benda hok berlaku dalam bilik mandi tu. Tapi tak tahu gapo kejadian sebenar, cuma hok tahunya benda tu memang melibatkan 2 orang pelajar ni. Maksudnya ustaz, kemungkinannya ruh hok tak tenang ni bukan Hafiz lah. Saya pun tak pasti. Tapi kalau benar ada ruh terperangkap, mungkin inilah sebab gangguan dia. Dan mungkin juga benar dia memang nak cari orang ganti dia. Ataupun lagu mana saya pun tak pasti. Sebab cerita ni kesahihan dia pun saya tak boleh nak royak. Cuma hak tu je saya boleh royaknya. Pendek kau cerita malam tu, Akif ni tak boleh nak tidur langsung. Dalam kepala dia terbayar muka hok dekat Nelo yang nampak tadi tu. Dalam pukul 2 pagi tu dia terdengar pula bunyi ketukan. Kali ni bukan dalam almari, bukan daripada pintu, bukan daripada Nelo. Dia cuba mencari-cari juga mari mana bunyi tu ke. Rupa-rupanya bunyi ketukan tu mari daripada dalam cermin. Dia pun bangun sikit, dia tengoklah dekat cermin tu.
Bila dia perhati dekat cermin tu, dalam keadaan cahaya samar-samar diterangi cahaya bulan, dia start nampak bayang-bayang. Ada bayang-bayang seseorang hok makin lama makin jelas kelihatan dalam cermin tu. Pakai baju sekolah, seragam sekolah hok lusuh, rambut menutupi muka, bahu terhingguk-hingguk, teresak-esak macam duduk teriak. Bila figure dalam cermin tu mendongak tengok betul-betul ke arah muka Akif, muka dia nampak dalam figure tu adalah muka dia sendiri. Akif bila dia nampak muka dia sendiri tu, dia pun jatuh terduduk. Terkejut lah dia tengok muka dia sendiri tapi badan orang lain. Masa ni dia memang debah gila, memang serupa tak cukup nafas. Lepas tu dia tengok bayangan dalam cermin tu statik lagi, dan benda tu semakin senyum. Memang senyum sampai ke pipi, mata benda tu pekat, hitam dan berair. Lepaskan aku, Akif. Kau ganti tempat aku 1 malam saja. Lepas tu kau boleh balik. Suara tu pecah-pecah gitu, seruk-seruk tapi jelas boleh igak gapo ya. Akif ni memang macam tak boleh terima lah. Dia macam, tak, mau bukan aku ni. Dok, mau bukan aku ni. Macam Hafiz dulu. Dia pun tak nak. Sebab tu dia mati. Kau pun tak nak. Tiba-tiba cermin tu retak and then pecah berderai, jatuh atas latar. Farid hok tidur dekat katil sebelah ni, dia terjaga and dia nampak semua benda tu. Terus dia royak ke Akif. Akif, lari! Akif pun derah-derah ambil diary Hafiz and dia lari tubik daripada dom. At the same time, Farid pun sama. Farid turut Hafiz lagi. Masa dia orang lari ni, dia orang dengar suara kuat hok bergema dalam dom tu. Bunyi orang ngilah. Dia orang berdua ni lari ke arah dekat bilik mandi hujung tu, hujung blok tu Dia orang lari-lari. Masa ni mari dah lah. Dengan bunyi orang duduk sokor dalam dom, dengan anginnya kuat malam tu, memang dramatik molek lah. Lepas tu bila sapa dekat bilik mandi hujung tu, bau busuk yang amat sangat. Dia orang pun masuk and dia orang perasan dalam diary Hafiz tu ada satu peta kecil yang macam Hafiz pernah lukis Dia sebenarnya peta tu adalah peta bilik mandi tu, dan ada satu tempat yang Hafiz ni tanda X. Jadi dia orang ni tanpa fikir panjang cari gapo-gapo boleh katok jubing mozaik tu Dia pun katok, kebetulan ada besi. Dia orang jumpa dekat-dekat tu sebab bilik air lama dia tak guna. Dia orang pun katok ni. Pecah tu memang mengejutkan. Dia orang jumpa satu bungkusan kain warna putih. Memang lama gila dah kain tu, macam nak repuk dah Dia orang tarik, dia orang terkejut sangat-sangat sebabnya dia orang jumpa tulis manusia. Masya Allah. Dia orang kata termuntah terus selepas dia orang nampak, sebabnya busuk yang amat sangat benda tu daripada tu. Dalam kekalutan dia orang ni, dalam pada masa yang sama, Alhamdulillah, Ustaz sapa juga masa tu. Dengan keadaan huru-harunya, angin kuat, jeritan, dengan kekalutan yang berlaku dalam dom tu, Ustaz sampai pada tepat masanya. Lepas tu Ustaz ni pun bacalah ruqyah gitu gini. Alhamdulillah, selepas jumpanya benda tu dan juga Ustaz ni mari, semua benda-benda tu hilang slowly dan keadaan menjadi reda. Tahu tak? Dia pergi dengan suara koh slow, angin koh slow, kabar-kabar tenang balik suasana. Pendek kau ceritanya, Ustaz kata kemungkinan ruh terperangkap tu bila dah jasad dia ditemui, dia bebas dah dan dia dapat dikebumikan dengan secara sempurna. Nak oyaknya lepas pada kejadian jumpanya tu keadaan Farid dengan Akif ni agak miserable lah. Akif lepas pada dia nampak benda tu terkunci terus mulut dia, tak boleh nak kata gapo. Si Farid memang tak kabar, pesel terus tu. Selepas daripada penemu benda ni Blok C tu tak ada lagi gangguan. Semua dalam keadaan tenang dan asrama tu jadi asrama yang
Seronok ditinggalkan pula dah. Seronok untuk duduk lah, macam tak ada apa-apa lah, relax-relax je. Tapi walaupun begitu, keadaan Farid dengan keadaan Akif ni meninggalkan kesan yang amat dalam lah untuk set dia. Akif ni boleh kata nak kau perhabis koloh duduk asrama tu, ada je seumur ingatan dia kau benda-benda tu. Macam budak wajah pucat ke apa semua tu. Lepas tu kadang-kadang dia berasa macam dalam cermin tu masih lagi ada benda tu. Dia bukan ada pun, tapi bayangnya dia lah, trauma dia tu. Habis ceritanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Wajar, Masya Allah, Subhanallah. Itu saja untuk cerita hari ini daripada Akif. Panjang kak lah So awak jangan lupa rating cerita ni. Okey tak okey, luar biasa tak luar biasa. Siapa-siapa ada cerita lagi menarik, lagi menakutkan daripada cerita ni, korang boleh share dekat email ni ninisalina@yahoo.com, ataupun tengoklah dekat description box tu ada cara-cara untuk menghantar cerita. Okey, itu saja. Terima kasih menonton sehingga habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Bye bye. Tapi dalam buku diary tu juga ada terdapat cerita yang tidak menyenangkan. Hafiz tu banyak menulis pasal apa benda hok dia nampak dekat bilik hujung mandi tu. Bilik hujung mandi menanti apa aku kecek balik bilik hujung mandi. Akif bila nampak gitu, dia pun ke belakang dan terduduk daripada tempat tu ke. Kejutlah dia tengok mukul coba. Macam Hafiz dulu, dia pun tak nak, sebab tu dia mati. Kau pun tak nak? Ceking ceking pula dah. Ganen bunyi cermin retak besar, bunyi berderai. Bunyilah pecing, letak lah sound effect tu.